Okey, kita ada perlawanan tengkorak seterusnya di grup B. Perlawanan antara Pak Yus dan juga Sepet dari SPCC akan bertemu dengan Haziq dan juga Syahman dari SKCC, table nombor 1. Pak Yus dan juga Sepet dari RPCC akan bertemu Haziq dan juga Syahman dari SKCC, table nombor 1. Seterusnya tengkorak yang seterusnya di grup B, round 1, Awek dan juga Aklaken dari MMCC akan bertemu dengan Walid dan juga Doshi dari Regimen JK, table nombor 6. Awek dan juga Aklaken dari MMCC akan bertemu Walid dan juga Doshi dari Regimen JK, table nombor 6. Nama-nama yang setelah dipanggil sila masuk ke gelanggang untuk meneruskan perlawanan. Perlawanan seterusnya di meja 14, winner pool kumpulan F pusingan ketiga Nazim Nasazli Sisiland akan bertandang dan Pali RPCC di meja 14. Nazim Nasazli Sisiland akan bertandang dan Pali RPCC di meja 14. Kita ada satu announcement akan dibuat oleh adik manis kita, Aiman, tak kisah. Kepada mereka yang rasa dahaga ataupun lapar, kami daripada tim MK3 ada buat jualan di luar. Nasi kukus ada, nasi penyet, nasi ayam kari dan juga nasi ayam apa ni nak bunyi semua harganya adalah RM8 berserta dengan air RM10 saja. Jadi kalau korang rasa lapar bolehlah pergi kat luar. Daripada yang tak dengar tadi tadi dia cakap dia daripada MKTV Misi Kemanusiaan Tempatan Borneo. Dia buat jualan kat luar, ada buat jualan makanan. Ada dia tadi nasi goreng kunyit, ada nasi penyet. Boleh kat luar, boleh support rakan kita ni untuk jualan kat luar. Okey, kita ada perlawanan seterusnya tengkorak grup C round 1. Dipersilakan Helmi dan juga Hasri dari H
akan bertemu dengan Mukris dan juga Manpi dari TJCC Amatos table nombor 25. Helmi dan juga Asri daripada H bertemu Mukris dan juga Manpi dari TJCC Amatos table nombor 25. Okey, seterusnya Haris dan juga Ami dari MCC akan bertemu Syam dan juga Bilot, Syam dan juga Ateng dari MMCC table nombor 14. Haris dan juga Ami dari MCC akan bertemu Syam dan juga Ateng dari MMCC table nombor 14. Perlawanan seterusnya di meja 31 pembelaji pusingan ketiga Haji Razdan Jai. Sempoi di RCC akan menentang Abu dan Dini Dato' Zuwisma. Haji Razdan Jai sempoi di RCC akan menentang Abu dan Dini Dato' Zuwisma di meja 31. Okey, panggilan keras. Panggilan keras untuk King dan juga Tiger daripada DZW. Sila hadir nombor 39 dengan kadar segera. Lawan anda sudah menunggu King dan juga Tiger dari DZW. Sila hadir di nombor 39 dengan kadar segera. Kereta WTB 9001, jadi kita alih sikit kena halang laluan untuk ke Tada. Pembetulan Haji Razdan Jai sempoi di RCC. Abu Dini Dato' Zulzah tukar ke meja 26. Meja 26. Okey. Panggilan untuk Apek dan juga Wan Afif dari TJCC. Apek dan juga Wan Afif dari TJCC. Sila hadir di table nombor 22 dengan kadar segera. Apek, Wan Afif, TJCC Amatos. Sila hadir di table nombor 22 dengan kadar segera. Lawanan seterusnya Winnerpool pembelaji pusingan ketiga Besi dan Adam MYZCC akan menentang Mahadi dan Ken Tiara Batu Finger di meja 22. Besi dan Adam MYZCC akan menentang Mahadi dan Ken Tiara Batu Finger di meja 20. Okey, panggilan kedua untuk Zainen dan juga Iqbal. Di manakah anda, Zainen dan juga Iqbal dari PCA MBI? Sila hadir di table nombor 2 dengan kadar segera. Perlawanan seterusnya kemudian di Tengkorak Roll dan Sok Barang Sisi akan menentang Otai dan Shot Medan Puaka meja 18. Roll dan Sok Barang Sisi akan menentang Otai dan Shot Medan Puaka di meja 18. Okey, kita ada perlawanan lagi untuk Tengkorak. Dipersilakan Adam dan juga 46 dari KCRK akan bertemu WP dan juga Mus dari PMCC table nombor 27.
Adam dan juga 46 dari KCRK akan bertemu dengan WP dan juga Mus dari PMCC table nombor 27. Panggilan untuk Haji Ras dan Jai, sampel di RCC, Abu dan Dini, Datuk Zorisma. Sila hadir di meja 26. Haji Ras dan Jai, sampel di RCC, akan minta Abu dan Dini. Sila hadir di meja 26. Minta maaf kepada yang tak berkenaan, tolong jangan duduk kat meja. Kami nak gunakan untuk perlawanan. Kalau anda duduk kat meja, kami tak tahu meja tu kosong atau tak. Perlawanan seterusnya di meja 40, penentuan kumpulan H, pusingan ketiga. Joro dan Son Goki, easy shot akan menentang Zahir dan Hussein UM di meja 40. Joro dan Son Goki, easy shot akan menentang Zahir dan Hussein UM di meja 40. Mohon pengadil ya, tolong tengok kalau ada meja kosong tu, kalau nampak orang turnamen beritahu. Ready. Perlawanan seterusnya untuk Tengkorak kumpulan E.
Kumpulan B, AK dan MK, MMCC akan menang Akasha dan Bulan, Pinapko. Sana 60, di meja 38, AK dan MK, MMCC akan menang Akasha dan Bulan. Sana 60, di meja 38. Tentera Patrick dan Zu, SMCC akan menang AGG dan Pau di meja 34. AGG dan Dave di Pau akan menang Patrick dan Zu, SMCC di meja 34. Perlawanan seterusnya, Serkora, kumpulan F, Ziko dan Akin, KSJ akan menang VJ dan Kiko, Simpoy. Di meja 23, Ziko dan Akin, KSJ akan menang Simpoy, VJ dan Kiko, Simpoy di meja 23. Perlawanan seterusnya untuk winner pool nombor 32, Daniel dan Syafiq Sisilan, Nako dan Af Uze. Daniel dan Syafiq Sisilan akan menang Nako dan Af Uze di meja 32. Perlawanan seterusnya, Serkora, kumpulan Wan Nasa dan Faris, TJCC akan menang Coca-Cola, MMCC. Meja 13, Wan Nasa dan Faris, TJCC akan menang Coca-Cola, MMCC di meja 17. Seterusnya, winner pool, kumpulan I pusingan ketiga di meja 36, TJ dan Awi, TJCC Amaton akan menang Sky dan Leo, Uze. DJ dan Awi TJCC Amatan akan menang Sky dan Leo Uze di meja 36. Bawa saja pun, nama pergi dulu sana. Mana nanti? Datang hari Rabu kan?
Perlawanan seterusnya untuk Tengkorak di meja 15, Mondok dan partner Tanah 60 akan tentang Sidi dan Nazar. PMCC di meja 15, Mondok dan partner Tanah 60 akan tentang Sidi dan Nazar. PMCC di meja 15. Diharap nama-nama yang tadi panggil minta tolong bagi kerjasama ya, masuk dia akan meja kosong lama-lama. Wan Nasa dan Faris TJCC akan tentang Coca-Cola MCC di meja 17. Lawanan seterusnya di meja 35, Tengkorak kumpulan F, Mizan dan Wandi MATCC serta Matok dan Mantuk Tanah 60. Mizan dan Wandi MATCC akan tentang Matok dan Mantuk Tanah 60 di meja 35. Perlawanan seterusnya untuk winner pool mulai pusingan ketiga, Mas dan Razi Datuk Zul Isma akan tak Azri dan Acoy Sisilan di meja 3. Mas dan Razi Datuk Zul Isma akan tak Azri dan Acoy Sisilan di meja 3. Ini panggilan ketiga saya dah panggil untuk Tengkorak. Kalau tak ada, saya anggap dua-dua walk over. Wan Nasa dan Faris TJCC, Coca-Cola dan daripada MMCC sila ada di meja 17. Anda tak ada dalam masa 5 minit, saya akan walk over kan. Tengkorak, tolong bagi kerjasama ya.
Gigil lah jari aku bin. Diminta Nako dan Am daripada Uze. Sila hadir di meja 32. Lawan sedang menunggu. Nako dan Am daripada Uze. Sila hadir di meja 32. Lawan sedang menunggu. Panggilan untuk IJ dan Awis. DJ Sisi Amatos akan mentangkai dan Leo Uze di meja 36. Sila masuk ke gelanggang. IJ dan Awi, DJ Sisi Amatos akan mentangkai dan Leo Uze. Sila masuk ke gelanggang. Diminta AK dan MK daripada MMCC. Sila hadir di meja 38. Lawan sedang menunggu. MK dan AK MMCC. Sila hadir di meja 38. Lawan sedang menunggu. Minta kawan-kawan tolonglah bagi kerjasama. Yang duduk luar tu memang tak dengar. Jadi saya tak boleh nak buat apa. Jadi duduklah kat dalam. Kita main kat dalam. Sidi dan Nasa PMCC. Sila hadir di meja 15. Sidi dan Nasa PMCC. Sila hadir di meja 15. Minta maaf, pasal terkorak ni banyak sangat saya panggil. Tapi semua tak ada. Tolonglah ya. Nanti saya kita walk over, jangan marah saya. Kalau saya walk over, jangan marah saya ya untuk terkorak ni. Kenapa Mama? Kalau enggak ada kau nak lawan ni. Enggak minta dikit tadi kau menang.
Selanjutnya perlawanan untuk tengkorak Fahmi dan Syahir. Medan Puaka akan Tangkin dan Jimmy JJCC di meja 14. Fahmi dan Syahir Medan Puaka akan Tangkin dan Jimmy JJCC di meja 14. Panggilan kedua untuk Mas dan Razi. Dato' Zorisma sila di meja 3. Lawan anda dah menunggu lama. Mas dan Razi, Dato' Zorisma dah diri masa 5 minit daripada sekarang untuk ada di meja 3. Winner pool Dato' Zorisma. Dah. Kau nampak? Dah, kau nampak? Boy, nak bagi muam lah. Selanjutnya perlawanan untuk tengkorak di meja 21. Fali dan Ina sekalian shooter akan menentang Adipon dan Zan tanah 60. Fali dan Ina sekalian shooter akan menentang Adipon dan Zan tanah 60 di meja 21.
Selanjutnya winner pool kumpulan J pusingan ketiga RY dan EQ Klik akan minta Asro dan Akmal putra Sisi. RY dan EQ Klik Sisi akan minta Asro dan Akmal putra Sisi di meja 24. Perlawanan seterusnya untuk Tengkorak kumpulan C Aris dan Zaidi KKKC akan minta Wan dan Noah di RCC di meja 11. Aris dan Zaidi KKKC akan minta Wan dan Noah di RCC di meja 11. Dari kanan. Dari mana tadi tu dapat? Asli, tapi dah. Antam buat lapor dulu. Lawanan seterusnya untuk Tengkorak Izzat dan Rizwan SKCC akan minta Mazwan dan Padul. Tanah 60 di meja 6 Izzat dan Rizwan SKCC akan Mazwan dan Padul. Tanah 60 meja 6. Seterusnya Boji dan Anif Dato' Zurisma akan minta Atomo dan Atomi. Tanah 60 meja 30. Boji dan Anif Dato' Zurisma akan Atomo dan Atomi. Tanah 60 di meja 30.
Perlawanan seterusnya untuk winner pool kumpulan J pusingan ketiga, Dakmi dan Tokit TJCC Amator akan Tafido dan JK PCMBI meja 28. Dakmi dan Tokit TJCC Amator akan Tafido dan JK PCMBI di meja 28. Perlawanan seterusnya winner pool di meja 4, Riza dan Rahman posisi akan tambah Zami cara butterfinger. Riza dan Rahman posisi akan tambah Zami cara butterfinger di meja 4. Riza dan Rahman posisi akan tambah Zami cara butterfinger di meja 4. Meja 28, Dakmi dan Takif TJCC Amator bertemu dengan Fido dan JK PCA MBI. Perlawanan untuk Tengkorak di meja 34, Mazwa dan Master Abdullah Batu Buda Sisi akan Tamim dan Wanda warisan JJCC. Warisan JJCC di 34, Mazwa dan Master Abdullah Batu Buda Sisi akan Tamim dan Wanda warisan JJCC meja 34. Meja 24, RY dan EQ Flip CC. Lawan sedang menunggu. Meja 24, RY dan EQ Flip CC. Untuk winner pool, Sejung dan Lan Datuk Zorisma akan menang Syafiq dan Dak Sistilan di meja 16. Senyum dan Lan Datuk Zorisma akan menang Syafiq dan Dak Sistilan di meja 16. Perlawanan seterusnya untuk Tengkorak di meja 8, Danis dan Darwis di Pau akan menang Boy dan Jehe Salai Suta. Danis dan Darwis di Pau akan menang Boy dan Jehe Salai Suta di meja 8.
Perlawanan seterusnya untuk winner pool kumpulan F pusingan ketiga Mat GP dan partner OTC 24 akan pancik Mat dan Fadil Dato' Zurisma di meja 18. Mat GP dan partner OTC 24 akan pancik Mat dan Fadil Dato' Zurisma di meja 18. Seterusnya untuk Tengkorak Boy dan VVIP atau Cikra dan Seng MCC meja 33. Boy dan Daddy VVIP atau Cikra dan Seng MMCC di meja 33. Perlawanan seterusnya di meja 9. Winner pool Shidi dan Amri KRU akan menentang Messi dan Poki di PAO di meja 9. Shidi dan Amri KRUCC akan menentang Messi dan Poki di PAO di meja 9. Meja 4, Rizal dan Rahman, Bosden CC bertemu dengan Ban Stanley, Tiara Butterfingers. Meja 4, Rizal dan Rahman, Bosden bertemu dengan Ban Stanley, Tiara Butterfingers. Perlawanan seterusnya untuk Tengkorak Jos Kania dan Arif daripada DPAO akan tampali dan Jai AK46 di meja 25. Jos Kania dan Arif DPAO akan mentampali dan Jai AK46 di meja 25.
Perlawanan seterusnya untuk tengkorak Man Bunga dan Zidan tanah 60 akan menentang Hammer dan Mas VVIP meja 29. Man Bunga dan Zidan tanah 60 akan menentang Hammer dan Mas VVIP di meja 29. Lawanan seterusnya untuk pelan M pusingan ketiga iBoy dan Badul Sister Lang akan menentang Amin dan Koyim Regimen JK di meja 4. iBoy dan Badul Sister Lang akan menentang Amin dan Koyim Regimen JK di meja 4. Okey, perhatian kepada Alim, Ajoy, Boston, Aceh dan Afiq kalah shooter. Siapa yang menang eh? Lawanan seterusnya Dukun Petai dan Degawan daripada Boston CC akan menentang Mazin dan Syafiq RPCC di meja 5. Dukun Petai dan Degawan Boston CC akan menentang Mazin dan Syafiq RPCC di meja 5. Perlawanan seterusnya untuk tengkorak kumpulan G, Alif dan Triple J, warisan JJCC akan Alif dan Ajoy, Boston.
meja 38, Alim dan Triple J warisan JJCC akan menentang Atir dan Afiq Saleh Suta meja 38. Alim dan Triple J warisan JJCC akan menentang Atir dan Afiq Saleh Suta di meja 38. Okay, seterusnya untuk winner pool Group M pusingan ketiga, Syabi Haji Zul KSJ bertemu Mi Zack TJCC Amatos meja 13. Syabi Haji Zul KSJ bertemu Mi Zack TJCC Amatos meja 13. Perlawanan seterusnya di meja 15 bulan G, Khalid dan Eddie ada duit. Semua ada duit boleh lah. Awi dan partner Medan Poker di meja 15. Khalid dan Eddie ada duit semua boleh. Akan menentang Awi dan partner Medan Poker di meja 15. Boy. Okay, untuk winner pool Group N pusingan ketiga, Nirul SSCC bertemu Rafi Bob TJCC Amatos meja 20. Nirul SSCC bertemu Rafi Bob TJCC Amatos meja 20. Lawan seterusnya untuk pusingan ketiga kumpulan N, Yen dan Dani di PAU akan tahan Zambet Dato' Zorisma di meja 2. Yen dan Dani di PAU akan menentang Han Zambet Dato' Zorisma di meja 22. Tengah abang kan? Ha? Tengah abang kan? Abang, ada poker. Itu minat apa? Ada dua lagi. Perlawanan seterusnya untuk Belaji Tengkorak, Kecil Ganjan MMCC akan menentang Pablo dan Iskandar tanah 60 di meja 12. Kecil Ganjan MMCC akan menentang Pablo dan Iskandar tanah 60 di meja 12. Okey, kita akan sampai perlawanan final group untuk winner pool. Final group, kita akan jalan sebentar lagi final group.
Sebelum grand final ada sedikit lagi sebelum kita habis pusingan semi final group. Final group kita akan bermula lebih kurang pada pukul 4.30 petang. Sampai pukul 5 lah final group. Pada final group boleh pergi minum, pergi solat apa dulu. Kita akan mulakan pada pukul 4.30 atau pukul 5 lah untuk champ group. Kan kau tak payah. Boleh. Taruh. Jadi Tanah 60 Kecil Daniat MMCC sila hadir di meja 12, lawan sedang menunggu. Kecil Daniat MMCC sila hadir di meja 12, lawan sedang menunggu. Di meja 31, Tengkorak Zan dan Jimmy warisan JJCC angka Aloya dan Loy tanah 60. Zan dan Jimmy warisan JJCC angka Aloya dan Loy tanah 60 meja 31. Diminta yang tak bermain tu tak payah duduk kat meja ya, kami memerlukan meja kalau meja tu kosong. Lawan selanjutnya untuk pelan O winner pool di meja 27 Rohaizan dan Ambut keyboard CC angkatan Rainbow dan Pokya MMCC. Rohaizan dan Ambut keyboard CC angkatan Rainbow dan Pokya MMCC di meja 27. Okey, Tengkorak juga akan kita masuk separuh akhir bulan sebentar lagi. Harap semua bersedia Tengkorak.
Meja 27 Rohaizat dan Embut Kebut CC bertemu dengan Rainbow dan Mohyang MMCC. Meja 27 Rohaizat dan Embut Kebut CC bertemu Rainbow dan Mohyang MMCC. Saya kena makan sikit sekali ni. Ni tak makan, saya kena. Takut juga. Seterusnya, perlawanan untuk kumpulan O pusingan ketiga, Buyisan dan Mak K PMCC akan tambah dan King UM di meja 32. Buyisan dan Mak K PMCC akan tambah dan King UM di meja 32. Seterusnya, di meja kumpulan P, Zahu dan Nakib UM akan tampil PY dan Baby KSJ KKS di meja 37. Zahu dan Najib UM akan tampil PY dan Baby KSJ di meja 37. Pusingan kedua kumpulan B, pusingan kedua Akasha dan Bulat Tanah 60 akan mentang WP Dangus PMCC di meja 40. Akasha dan Bulat Tanah 60 akan mentang WP Dangus PMCC di meja 40. Seterusnya untuk Sengkorak, Awi dan Aklaken MMCC akan CD dan NASA PMCC di meja 36. Awi dan Aklaken MMCC akan CD dan NASA PMCC di meja 36. Seterusnya perlawanan di meja 26, La dan Atas LGCC akan Noah dan Madi DGCC Amatos di meja 26. La dan Atas LGCC akan Noah dan Madi DGCC Amatos di meja 26. Okey, kita akan mulakan perlawanan Champ Group winner pool lebih kurang 4.5, 4.45 atau 5 ya. Meja 37 PY dan Baby KSJ, lawan sedang menunggu. Panggilan kedua untuk Rafi Box DJCC Amatos meja 20.
Rafi Bob TJCC Amatos meja 20. Lawan anda sedang